Pernah tak rasa segan dan tak tahu nak cakap apa dengan stranger? Kita jumpa dalam lift ke ataupun dekat mana-mana majlis dan sebagainya. Betul? Kita takut jadi awkward. Cukup-cukuplah. Jom kita jadi magnetic communicator yang mana orang suka dengan kita. Ini 3 soalan magic yang akan menyebabkan anda mudah untuk bercakap walaupun dengan stranger. Jom. Yang pertama adalah the shared environment question. Apa yang ada depan mata je. Benda-benda ada depan mata kita, kita terus tanya orang. Contoh, depan kita ada kedai kopi, dia pun ada sebelah kita dan kita kata, okey tak kedai kopi ni? Saya first time, best tak? Dengan cara macam tu, apa yang berlaku, dia akan jadi satu pembuka perbualan yang sangat-sangat menarik. Itu buku nombor 1. Yang kedua adalah the opinion opener. Orang suka bila orang tanya pendapat dia. Okay, so katakanlah kita dalam satu event, ada persembahan ke ataupun ada apa-apa ke, kita tanya dia, tadi bahagian mana yang awak paling suka? Apa pendapat awak tentang event hari ni? Contoh. So, ini akan jadi satu perbualan yang lebih rancak dan mendalam. Kan? Yang ketiga adalah the compliment plus question combo. Wih, dahsyat nama teknik ni. Nah, apa yang kita buat adalah kita puji dia. Cuma benda nak dipuji, jangan puji fizikal. Nanti dia akan salah faham. Kita puji material contoh. Dia kata, kita puji, kata, oh cantik lah bag ni, nampak sangat praktikal. Lepas tu kita tanya pula, beli dekat mana harga dia berapa? Okey lah contoh lah. Kalau tak sesuai tanya harga, tak payah tanya harga. Tapi dengan kita tanya soalan macam tu, kita puji dia, ini akan menjadi satu modal perbualan yang sangat-sangat menarik. Selamat mencuba. Apa? Nak belajar lagi komunikasi dengan abang? Komen. Nak.